Hai murid-murid. Video tutorial kita kali ini adalah mengenai perluasan kuasa syarikat Borneo Utara British di Sabah. Mari kita lihat bersama-sama topik ini. Jom. Soalan mengenai topik ini. Lengkapkan peta alir berikut dengan maklumat tentang pertapakan SBUB di Sabah. Murid-murid perlu mengisi tempat kosong pada ruangan yang disediakan. Jom kita imbas kembali pertapakan syarikat Borneo Utara British. Pertama, pada tahun 1865, Charles Lee Moses menyewa Sabah daripada Sultan Brunei selama 10 tahun. Kemudian, Moses menjual haknya kepada J. W. Torrey dan T. B. Harris dan mereka jadikan Kimanis sebagai pusat perdagangan. Pada tahun 1878, Alfred dan Edward Den pula memajak pantai timur Sabah daripada Sultan Sulu. Baron Gustavus van Overbeek bekerjasama dengan Alfred dan Edward Den untuk memajukan Sabah. Seterusnya, Torrey menjual haknya kepada Baron Gustavus van Overbeek. Akhirnya, pada Julai 1881, Alfred Den dan adiknya menubuhkan British North Borneo Professional Association Ltd dan mereka mendapat status piagam, charter, pada 1 November 1881. Pada tahun 1888, Borneo Utara secara rasmi menjadi negeri naungan British dan diperintah hingga tahun 1942. Skim ringkasan perjalanan penubuhan syarikat Borneo Utara British di Sabah. Jadi, murid-murid sudah mengetahui tentang bagaimana pertapakan syarikat Borneo Utara British pada ketika itu. Kedudukan strategik dan potensi kekayaan Sabahlah yang menarik perhatian pemodal asing. Itu sahaja untuk kali ini. Selamat menjawab.